dan pegawai-pegawai Inggeris. Itu dari yang terlibat di dalam perbincangan nak membentuk perlembagaan ini. Kan? Orang Cina dan orang India datang kemudian. Kemudian selepas itulah baru bila disyaratkan nak merdeka sekali, barulah ada kontrak sosial ini. Kan? Kontrak sosial ini dimasukkan orang Melayu menerima taraf kerakyatan kepada orang asing melalui prinsip jus soli. Dengan hanya satu salitan tanda tangan persetujuan, maka secara automatik 2 juta orang Cina dan India menjadi warga negara kita. Satu kali saya setuju. Kan? 2 juta orang mereka menjadi warga negara kita secara automatik. Orang Cina dan India pula menerima status agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak keistimewaan orang Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu. Inilah dia kontrak sosial. Ya, kontrak sosial yang dipersetujui antara pemimpin parti politik pada ketika itu untuk merdeka bersama-sama. Ya, untuk merdeka bersama-sama adalah dia punya bahagian-bahagian dia. So sekarang ni orang Melayu. Siapa itu Melayu? Siapa itu Melayu? Perkara ini dinyatakan dalam perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan ini, perempuan nanti kalau beli RM2 dia satu perempuan tak mahal. Di dalam perkara 160 ada di bahagian tafsiran ini, ditafsirkan siapakah itu orang Melayu. Melayu kalau di dalam perlembagaan ini, dia menyatakan bahawa artinya seorang yang menganuti agama Islam, lazim berbahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Ini 3 perkara. 3 perkara ini adalah kriteria dia nak menentukan